Duk terrenung-renung siapa dia ni. Assalamualaikum, saya Fendi Muhammad. Selamat datang ke Biodata Celebrity. Tapi sebelum tu jangan lupa like, lepas tu subscribe channel Aida Production. Komen-komen yang murni lah juga kan. Share-share lah dengan member. Nama saya Fandi bin Muhammad. Orang panggil Fendi. Ada juga orang panggil Chef Fendi. Ada orang panggil apa ni? Abang Fendi. Macam-macam orang panggil. Asal ada nama Fendi belakang tu. Ada orang panggil Fen pun ada juga. Macam-macam. Umur saya tahun ni alhamdulillah 40 tahun. Tarikh lahir saya 27 bulan 11 1985. Tua dah. Posiri dah. Bintang Segi. Kalau panjang Sagittarius. Tinggi saya, kalau tengok saiz TV jugalah. Kalau tengok TV besar, dia jadi besar ataupun tinggi sikit. Kalau ikutkan realiti kat luar ni 163. Kalau kasut tinggi tu jadi 165 lah. Realnya 163 lah. Asal dari kampung Pulau Pinang. Bukit Tajam, Pulau Pinang. Saya ada 4 orang adik-beradik. Semua je lelaki. Dan saya anak yang kedua. Hobi saya, kalau sebenarnya hobi saya banyak. Saya suka mancing, saya suka travel. Lepas tu saya suka yang aktiviti yang agak lasak tapi dah agak berumur ni. Hobi saya sekarang ni saya suka travel dengan makan lah. Pada yang makan tu rutin hari kena makan. Saya suka warna hitam dan juga warna putih. Itulah warna kegemaran saya. Sebab apa, kalau warna-warna lain tu suka juga. Tapi warna putih ni dah jarang pakai dah. Sebab apa, takut kotor lah ni. So saya pilih warna hitam lah, warna kegemaran saya. Okey, makanan kegemaran saya. Saya suka makan benda yang tidak berminyak, yang rasanya tidak masin sangat, tidak manis sangat ataupun tidak pedas sangat, iaitu makanan masakan sendiri. Makanan yang saya tak suka macam terbalikkanlah. Berminyak, lepas tu pedas, lepas tu mahal. Yang paling tak suka makan rasuah. Okey, saya minuman kegemaran saya sebenarnya saya suka minum air yang agak-agak masam-masam sikit. Masam, lepas tu dah ada manis dan masin. Kalau masam dengan manis tak jadi. Dia kena ada masin sikit. Kalau nak ikutkan, saya suka jus limau ataupun teh ais limau yang letak sedikit garam. Yang saya tak suka minum ni boba-boba apa semua tu, coklat-coklat apa tu, krim-krim apa benda. Lepas tu review sedap-sedap. Tak sedap pun. Biasa je. Okey, cita-cita saya masa kecil dia banyak lah, sebab saya ada satu diary. Saya tulis pasal cita-cita saya. Umur 5 tahun, cita saya mungkin saya jadi doktor. Lepas umur 5 tahun dah 10 tahun tak jadi doktor dah. Nak jadi tukang masak. Sebab apa, saya suka tengok Chef Wan. Assalamualaikum. Akhirnya banyak masak, saya suka tengok dia. Lepas tu start dari situ saya kejar cita itu jadi seorang tukang masak. Alhamdulillah dapat. Dan cita-cita yang betul-betul saya betul-betul nak kejar imam lah. Imam, dapat jadi imam. Solat Jumaat, baca khutbah, pantai semua orang. Ya tuan-tuan dan puan-puan hadirin-hadirat sekalian, makanlah buah-buahan tempatan. Macam tu sedap lah. Bakat terpendam yang ramai orang tak tahu, saya ni boleh jahit. Saya boleh menjahit.
daripada masak, jaga anak. Apa tu, ayam buayan, tu bakat juga tu. Ayam buayan, melete kat anak. Saya boleh menjahit. Kan, saya boleh menjahit. Bukan jahit baju, bukan jahit benda-benda lain, saya jahit handbag, saya jahit kasut. Ya, itu. Dan juga saya boleh buat apa ni? Craft-craft tangan berasaskan kulit. Itu dia. Bakat saya. Dah lama dah saya tak menjahit rasanya. Itulah, tahun ni boleh ikut. Boleh jahit balik ikut. Fobia, cerita pasal fobia. Saya sebenarnya banyak kena reject sebab program-program aktiviti lasak dia nak ambil orang yang takut fobia, yang ada fobia. Saya tak fobia. Laut dalam ke tinggi ke semua saya boleh buat. Cuma saya fobia dekat tu binatang. Oh. Dengan tikui. Yang tu seram sikit lah. Sebab dulu ni nak cerita pun nak tergelak lah. Sebab dulu tengah tidur dekat rumah kampung. Tengah-tengah tidur kan. Baik mau pada-puk, tikus jatuh daripada atas dah, daripada siling. Dia punya kuku perak kat belakang. Aduh, sampai sekarang teringat tau. Fobia sikit lah dengan tikui. Okey, kalau cerita pasal idola dalam bidang yang saya ceburi sekarang lah. Saya sukalah Chef Wan sebab apa, dia pandai masak, dia pandai entertain dan juga dia sangat menghormati maknya dan juga orang warga emas ni, orang kata orang tua ni dengan dia sangat rapat. Saya suka orang macam tu dan boleh jadikan idola sebab satu lagi dia pandai masak. Dan idola kita yang sepatutnya kita bangga-banggakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Itu yang paling baik lah. Baik, kepada peminat, followers, netizen, kan, lepas tu siapa lagi ya yang selalu suka apa ni? Haters, kan. Kita ada juga fan juga haters. Kepada anda semua tu, terima kasih sebab apa menyokong Fendi dan juga Foodie Fendi. Dan satu lagi lah, saya nak nasihatkan juga kita ni di media sosial ni, hati-hatilah dalam berkomen. Sebab apa, kadang-kadang kita boleh membina dan kadang-kadang kita boleh menjatuhkan seseorang. Sampai kadang-kadang ada yang kita tak naklah benda-benda tak jadi, benda-benda tak elok terjadi kat dia orang tu kan. So pastikan tulisan anda tu pastikan yang baik-baik dan murni saja. Dan terima kasih kepada semua penyokong saya. Netizen pun terima kasih juga sebab komen dah membantu. Itulah ramai dah cakap saya buncit. Saya dah berjaya kuruskan badan 3 kilo tau dalam masa 5 hari. Alhamdulillah. Sebab netizen tu lah. Terima kasih banyak. Sedikit ucapan saya untuk Aida Production. Terima kasih banyak kepada Aida Production sebab apa sudi menjemput saya untuk segmen kali ini. Dan saya nak saya berharaplah Aida Production ni boleh berkembang lagi, maju jaya. Semoga maju jaya Aida Production. Agak-agak biodata selebriti mana lagi yang korang nak tengok? Kalau nak tengok kena komen lah kat ruang bawah tu. Janganlah minta hati-hati Korea. Kopak Aida. Yang orang Malaysia pun tak habis lagi. Kan?